Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari berapa ini? Hari Selasa. Hari Selasa 12 hari bulan Ogos 2025 Masihi, bersamaan dengan sepatutnya sekarang ni dah pukul 11, sekarang ni dah pukul 7.56 malam. Jadi jumpa tarikh daripada 18 Safar kepada 19 Safar. Okey. 18 Safar, 19 Safar, 18 Safar kepada 19 Safar. Mana 19 Safar. Okey, seperti biasa lewat sikit ini. Cuaca hujan ni pun begitulah. Ada tak jelas patutnya awak tadi tak kena hujan lebat dak orang ni ada sikit. Awak video biasa video daily report kita untuk hari ini. Kita video penutup malam tadi pun dalam tarikh ni dah tak? Pukul 12 lebih kan? Saya terus balik ke rumah, tidur pada pukul 2 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi pagi, sembahyang subuh, kemudian makan sarapan, duduk balik main game tu, ngatuk atau tidur balik bangun pukul 12.20 pagi, tengah hari, bangun mandi pula. Lepas tu 12.40 saya pergi ke kedai Fikri, beli barang sikit. Lepas tu ada barang dapur sikit lah. Lepas tu 5 air tu apa dah. Lepas tu balik mana tadi, masuk waktu Johor, saya balik ke sini. Balik masuk game apa tu, main internet. Kita lagi main Facebook apa semua tu. Pukul 3 barulah semaya Zuhur. Lepas tu semaya asar dalam pukul 5.20 tadi. Petak tadi maya asar. Lepas tu sambung main internet apa semua tu, Facebook apa semua tu. Semaya maghrib pada pukul 7.40 tadi. 7.40 baru semaya maghrib. 7.50 kan ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekali tu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini, untuk edisi 12 hari bulan Ogos 2025 Masihi, bersamaan dengan 18 dan 19 Safar 1447 Hijrah. Okey, sekali saja, insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup nanti pada pukul 11.30 ataupun 12 ke. Okey, sekali saja, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.